Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang bermusafir. Orang asing adalah orang yang tinggal di negeri yang bukan tempat kelahirannya untuk suatu urusan, dan dia bersedia untuk meninggalkan negeri itu pada bila-bila masa. Orang musafir ialah orang yang lalu di sebuah negeri tanpa berhenti untuk bermukim di negeri itu. Tempat asing dan tempat laluan musafir yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah dunia. Kita disuruh supaya menjadi asing di dunia ini, dan atau orang yang bermusafir. Dunia ialah tempat persinggahan dalam perjalanan menuju ke negeri akhirat. Apa yang disarankan dalam hadis ini akan dapat dicapai dengan cara banyak mengingati kematian. Itu nombor satu lah. Banyak mengingati kematian. Kedua, mengurangkan cita-cita atau mengurangkan angan-angan. What is your plan in 10 years time? Oh, saya nak beli satu banglo. Itu cita-cita lah tu. Tapi ramai kat luar tu macam tu lah dia. Ya. Oh, dah dapat rumah, besar lagi. Ya. Dah dapat kereta, nak kereta lagi. Besar cita-cita dia. Ya. Jawatan, samalah. D41, D45. Oh, berlumba-lumba. Buat isi borang nak dapatkan jawatan tu. Memasang cita-cita. Jadi kena hati-hatilah, ya. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri untuk ke negeri akhirat dengan amalan-amalan soleh.